Periksa tahap kesuburan pasangan, khususnya lelaki sebelum menikah. Demikian cadangan seorang pemerhati terhadap isu hangat berkaitan masalah kesuburan dalam kalangan lelaki yang didakwa menyumbang hampir separuh daripada kes sukar memperoleh zuriat. Pemerhati menegaskan bahawa faktor utama ketidaksuburan lelaki berpunca daripada pemakanan tidak seimbang, gaya hidup tidak sihat seperti merokok, pengambilan dadah dan minuman beralkohol serta kurangnya aktiviti fizikal yang boleh meningkatkan stamina. Pemerhati berkata pemeriksaan kesuburan yang dilakukan secara terperinci sebelum berkahwin mampu memberi gambaran awal tahap kesiapan pasangan serta membantu merancang kehidupan rumah tangga dengan lebih realistik dan matang. Memetik Berita Harian, Pegawai Perubatan Pusat Kepakaran Subfertility, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Dr. Ahmad Zaki Ashraf berkata isu ketidaksuburan lelaki masih kurang dibincangkan dan sering disalahertikan sebagai masalah tersebut datangnya daripada wanita semata-mata. Dr. Ahmad Zaki berkata secara umum masalah kesuburan lelaki membabitkan dua komponen utama iaitu aspek seksual dan kualiti sperma dengan faktor sperma dikenal pasti sebagai penyumbang terbesar. Beliau berkata hasil analisis yang dijalankan di LPPKN menunjukkan kira-kira 60% sampel sperma lelaki didapati tidak normal, membabitkan tiga aspek utama iaitu bilangan, pergerakan dan bentuk sperma. Menurut Dr. Ahmad Zaki, bilangan sperma yang sihat sepatutnya melebihi 15 juta bagi setiap mililiter. Pergerakan aktif ke hadapan melebihi 32% dan sekurang-kurang 4% mempunyai bentuk normal. Justru beliau berkata, kegagalan memenuhi mana-mana kriteria tersebut boleh menjejaskan peluang kehamilan secara semula jadi walaupun hubungan kelamin berlaku secara normal.